Tapi kau tak kata lepas juga, Allah akan balas juga. Walaupun orang tu maafkan kau, kau tetap akan dapat balasan. Boleh nak kawan, nak ni, tapi jangan akrab dan terlalu expose pasal diri kita. Selalunya Tanpa kita sedar. tanpa kalau macam ada yang jenis hutan. Hutan Dia sebut-sebut lah kat mulut dia. Jangan buat ni. Nanti aku hantar, aku buat kau lah macam. Aku akan macam okay, aku terima je, maafkan dan aku pun boleh kalau kau nak kawan aku, but kita takkan sama. Betul. Macam dulu. Takkan sama dah macam dulu. Lagi mendekatkan kita daripada Allah. Allah panggil kita, tarik kita balik. Dengan Allah bagi ujian ni, kita dekat dengan Allah. Kalau Allah tak bagi ujian ni, kita mungkin Makin jauh. Jadi Allah hantar ujian ni untuk Allah tarik balik kita. So sambil-sambil ni Putri, kita nak masuk, tapi sebelum tu kita orang nak makan dulu. Sebab Putri dah remind tadi, jangan makan benda berat sebab takut termuntah, sebab ada pengalaman ya. Cerita sikit. Orang main kapal jack tu tengah menghadap lantai, orang muntah. So, kena orang kat bawah tu. Dekat nasi dekat muka. Nanya. Jadi kita nak buat penganiayaan dekat sini. So kita makan ni. Saya beli roti Gardenia ikan bilis, not sponsored Putri beli jagung. Kita nak spill pasal orang yang khianat, dengki. Azan maghrib dah. Orang yang khianat, dengki sampai main benda-benda ilmu hitam. Betul. Basically macam kita tak expect yang kita akan berhadapan dan jumpa dengan orang-orang yang macam ni. Which is, kita ingat hidup kita akan jumpa orang baik. Kan dalam drama je kan. Ya, kan dah drama je. Yang paling tak bestnya, mereka ni yang melakukan benda ni adalah orang Islam. Orang yang kita tengok solat juga, semua pakai tudung. Saudara Se-Islam. Tapi rupanya ada perasaan hasad yang membuatkan keanyainya. Kalau lah katalah mungkin ada dalam ni yang berhadapan situasi yang macam ni, apa yang kita nak buat bila kita sebenarnya tahu orang ni dia ada mengamalkan ilmu-ilmu yang macam ni? First kali, sebab kita dah tahu dia jenis yang macam tu, kalau boleh cuba jauhkan lah, elakkan. Boleh nak kawan, nak ni, tapi jangan akrab dan terlalu expose pasal diri kita. Expose tu yang menakutkan kan? Expose tu macam banyak kita, bila kita expose lagi banyak ruang yang dia boleh masuk. Jadi, sebab tu kita tak tahu tau siapa yang tengok kita punya story, kita punya status. Kita tak tahu mata-mata yang memandang tu hatinya bagaimana. Jangan terlalu, boleh je nak post kan, tapi jangan terlalu sangat nak update. Pukul 8 buat apa, pukul 9 buat apa. mana buat apa kan kita. Kalau boleh kurangkan oversharing, orang kata. Betul. Boleh share tapi kurangkan oversharing. Bila kita tahu dia jenis yang macam tu, untuk kebaikan kita, hide je lah. Jauhi Jauhi. Sebab kita takut kita jadi mangsa next. Okay, kalau kita dah menjauh tu kan, kadang-kadang ujian dia pun datang juga. Kadang-kadang tu kononnya macam insaf ke, nak buat baik ke, macam mana tu pun agak-agak macam mana kita nak respon bila kita ni kan baik, ikhlas dengan semua orang. Macam tu kau claim kau. Kalau dia datang dengan cara baik, kita sambut je lah dia dengan cara baik. Sebab kita tak tahu niat dia tu. Sebab kita tak tahu niat seseorang tapi tu. kita kena boundaries. Maksudnya kita kena letak limit sampai sini je. Jangan lebih dari limit ni. Tapi kalau dia datang, jangan kita menolak. Kita mungkin masa dia datang tu dia dah insaf ke kan. Aku akan macam okay, aku terima je, maafkan dan aku pun boleh kalau kau nak kawan aku, but kita takkan sama. Betul. Macam dulu. Takkan sama dah macam dulu. Sebab tu lah, janganlah main benda-benda ni Satu, memang dah terang-terang kita dah syirik dah dengan Allah kan. Betul. Kita dekat dunia untuk apa? Kalau kita dah macam tu, dekat akhirat kita sakit nanti. Nak cari orangnya minta maaf Dengan lautan orang. pahala kita tak banyak mana. Ini saya cakap korang yang tengok video ni, saya cakap saya ada validation untuk bercakap benda ni sebab saya background agama dan saya banyak saya banyak mengkaji penyakit-penyakit yang gaib ni, yang perubatan Islam. So eventually, orang yang main sihir ataupun orang yang main ilmu hitam ni, dia ibarat pedang berbilah dua kan? Dia ada bilah mata depan belakang.
So means kalau tak kena mangsa orang yang dituju, dia akan kena balik orang yang hantar. Sebab tu dalam perbuatan Islam pun ustaz-ustaz akan kata kita bukannya nak balas, tapi kita pulangkan pada orang tu balik. Sebab apa? Sebab kau punca. Itu baru kita cerita kat dunia. Mungkin kat dunia okey lah, kau selamat ke, ada macam kata pelindung ke, whatever you call it. Tapi dekat akhirat kau kena merangkak tau, cari orang yang kau aniaya, kau zalim tu. Tak cukup dengan kau nak minta maaf kat dia. Nasib kau baik lah kalau dia minta maafkan kau. Tapi kau takkan terlepas juga, Allah akan balas juga. Walaupun orang tu maafkan kau, kau tetap akan dapat balasan. Faham tak? Bukannya seseorang memaafkan berarti kau terlepas dari balasan. Tak. Orang maafkan kau adalah satu kemuliaan yang Allah bagi pada dia. Sebenarnya untung kat dia. Kau tak ada untung pun. Sebab kita tak terbayang tau macam mana nasib kita dekat akhirat sana. Kita dah lah pahala tak banyak mana. Solat kita pun tak tahu Allah terima ke tak. Dekat sana dah lah kau bagi pahala kau kat dia. Lepas tu kau ambil pula dosa dia dalam ni untuk kau. So nak duduk berapa lama dalam neraka tu? Satu hari pun beberapa tahun dah dekat dunia. Bukan berapa tahun ni, beratus tahun. Dan memang urusan kita dengan manusia, contoh orang yang kita hianati tu, yang disakiti tu mangsa, dah maafkan, tapi dosa dengan Allah tu tak settle lagi. Syirik tu, dosa syirik tu dalam mana-mana kitab puteri kau nak tahu, dia adalah dosa yang paling besar. Kedua, barulah kau tak solat ke, kau dah haka mak ayah ke, apa benda tu. Mana kau jadi girlfriend, korang jadi girlfriend, jadi boyfriend orang pun tak suka didua-duakan, apakan lagi Tuhan. Faham tak? Macam mana cara-cara diorang nak, macam cara diorang nak hantar tu, apa yang Put tahu tu? Selalunya Apa kita sedar? Kalau macam ada yang jenis hutan. So hutan Dia ada sebut-sebut lah kat mulut dia. Jangan buat ni, nanti aku hantar, buat kau lah macam tu. So kita dah sedar. Kalau benda yang tak sedar, kadang tiba-tiba macam perwatakan tu pelik lah. Mungkin macam pinjam baju ke tiba-tiba kan. Pinjam baju. Tak pernah pinjam baju, tiba-tiba pinjam baju. Kalau dia pinjam stokin macam mana? Boleh lah. Sebab perlu kita semua ada dekat situ. Harum-harum kita dah dekat situ. Lepas tu boleh jadi tiba-tiba dia bagi kita makanan. Tak pernah dia bagi kita makan. Dia bagi kita makan. Bagi makan. So boleh maksudnya juga. kalau kita nak terima makan pun, tengok juga orang yang macam mana nak bagi kat kita tu. Tapi sebab siapa dia tak nak tolak makanan. Nampak tak? Orang yang baik, ikhlas bagi makan, dah kena fitnah. Kita dah takut dia nak makan. Kalau orang, contohlah jiran bagi makan ke apa, kita tak pernah rapat pun dengan jiran tu, dah overthinking. Tapi boleh je kita terima. Tapi kita bacalah doa. Kita baca ni. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa la fis Sama wa huwa sami'ul alim. Tu baca doa makan. Tu makan lah. Kalau ada nampak benda pelik-pelik situ, berhentilah. Benda pelik tu apa pun? Tiba-tiba yang dapat makan, tiba kita jumpa kaca ke dalam tu. Contoh lepas kita baca. Tak jadi makan lah kan? Janganlah makan. Jangan Ada rambut ke? Jumpa rambut ke. Jangan alihkan kaca tu makan. Jadi rambut tu macam banyak. Kita jumpa rambut, benda-benda yang macam kita rasa tak logik pun ada dalam makanan. Kalau cacing obvious lah kan. Kalau tengok dalam drama pun obvious lah. So macam benda-benda macam tu lah. Tak pun mana-mana makanan ke kedai ke kita pergi, kita baca je, kita amalkan. Kita tak tahu. But the point is, kita kena selalu berzikir, ingat Tuhan, dan selalu baca doa untuk minta perlindungan dari Allah Ta'ala. Sebab tak semestinya bahaya tu benda tu je. Bahaya tu banyak lagi benda lain kan. So, kalau keluar dari rumah, amalkan baca doa keluar rumah dengan A'udzubika matilah hitam mati min syarri ma khalaq. Untuk hindari kita daripada bahaya lah. Saya pernah amalkan. Tapi masa tu on the way pergi kerja, awal Izzy nak accident ni. Tapi sempat elak. Itu bila fikir. Mungkin sebab aku baca doa ni Sebab kot. amalan-amalan. Sebab amalan-amalan masa keluar rumah tu memang baca doa. Lepas tu baca yang A'udzubika matilah tu. Lepas tu baca doa kenderaan. Memang kalau ikut logiknya memang langgar dah ni. Tak tahu macam mana masa tu. Semua tu Allah lah awal yang susah nak. Sempat elak dan tak ada berlaku kemalangan. So bukan bahagia daripada benda-benda gaib, benda-benda yang kita tak nak pun, InsyaAllah Allah lindungi kita. Tapi kena yakin. Kena yakin. Itu paling penting. Yakin dengan Allah ni kena 100%. Saya cakap ni untuk dia sendiri juga. Sebab kadang kita pun iman naik turun kadang kan. Conclusionnya apa pun untuk orang yang, pesanan untuk orang yang dah terkecimpung dengan benda-benda ilmu hitam ni.
ataupun orang yang mungkin terdetik nak buat sebabkan dendam kesumat, ataupun orang yang macam berhadapan dengan situasi yang macam jadi mangsa. Pesanan quote sikit untuk diorang. Untuk yang cuba nak try, baru nak berkecimpung lah dalam benda-benda gaib yang tak elok ni, kita kena ingat Allah punya rezeki tu luas. Mungkin kita rasa dia bahagia dan dia tak patut layak dapat, tapi ingat rezeki kita Allah dah susun. Kita tak dapat sekarang, orang tu dapat dulu ke, contoh. Sebab kita tak tahu ujian apa yang orang tu dah lalui sampai tahap tu untuk dia dapatkan sesuatu yang kebahagiaan dia tu. Dan jangan risau, sebab bila kita yakin memang rezeki Allah tu ada, tunggu je. Mungkin lambat atau cepat Allah akan bagi benda tu. Sebab tu kena sabar. Bila tengok orang bahagia, kita doakan, bukan kita dengki. Sebab rezeki kita tu ada, akan datang. Elakkan daripada buat benda-benda terkutuk tu lah, benda syirik tu. Dan kalau boleh, siapa yang dah terlibat tu, cepat-cepatlah taubat, minta maaf dengan orang yang telah dihanatkan, yang telah dibuat tu. Kita minta maaf, bertaubatlah sungguh-sungguh dekat Allah sebelum terlambat. Dia memang jalan shortcut. Ada implikasi untuk diri sendiri juga. Apa keuntungan pun. Keuntungan tu sementara, waktu tu je. Nanti dalam masa jangka panjang, benda tu akan patah balik kat diri sendiri. Untuk masa lagi berat ujian kita tu, sebenarnya lagi Allah sayang dengan kita. Memanglah kita rasa down, tapi sebabkan Allah bagi ujian tu untuk sebenarnya Allah nak panggil kita dekat lagi dengan Allah. Dan lagi berat ujian, maknanya lagi sayang Allah dekat kita. Dan kita kena bersyukur, ujian pun rezeki juga, nikmatnya Allah bagi. Boleh jadi ujian tu lagi mendekatkan kita daripada Allah. Allah panggil kita, tarik kita balik. Dengan Allah bagi ujian ni, kita dekat dengan Allah. Kalau Allah tak bagi ujian ni, kita mungkin Makin jauh. Jadi Allah hantar ujian ni untuk Allah tarik balik kita. Tapi ingat, lagi berat ujian tu, lagi Allah sayang. Kalau tengok, kalau perhatikan, kalau kita nampak seorang tu baik, ujian dia mesti banyak. Kehilangan ni, inilah, ini. Tengok, tapi orang kagum, tapi dia tak pernah tinggal solat, dia tutup jarak. Sebab apa? Sebab Allah nak angkat martabat dia, Allah nak angkat darjat dia lagi tinggi. Sebab tu Allah bagi ujian untuk, dengan ujian tu bila dia bersabar, Allah angkat lagi, Allah angkat lagi darjat dia. Sebab tu lah, walaupun Nabi dan Rasul tu kekasih Allah kot, tapi kenapa diuji? Betul? Kan? Sebab tu lah. So itu konsep Allah sebenarnya. Konsep korang? Konsep korang apa? Okay, kalau saya pula, saya nak bagi tahu, kalaulah korang rasa makhluk gaib tu hebat kuasanya, kuasa Allah tak kat mana? Tepuk dada, taknya iman, fikir sendiri. So tu saja ringkas podcast kita untuk ni. Sebab saya pun, kita orang pun tema macam dark sikit hari ni. Lepas tu malam ni nak dark pula, dark naik benda tak, naik park benda ni kan. Terima kasih yang tengok. Kalau ada pendapat, komen sebagainya, boleh komen kat bawah. And jangan lupa like, share and subscribe. Bye bye.